Hanya ada 4 saja di Malaysia. 2 di KL Golf dan 2 dengan saya. Kau belum guna lagi mesin ni. Jadi saya orang pertama test kat Malaysia. Shot cutter biasa tak boleh reverse, yang ni boleh reverse. Sangat berbeza lah dengan shot cutter kami yang lama. Saya ada 1 shot cutter yang lama, yang baru ni saya ada 2. Saya beli 2. Nak buat subsoil senang lah sikit nanti. Nak ganti rumput ke senang. Dia menggunakan sistem hidrolik. So getaran dia sangat kurang. Pertama sekali saya mengamalkan mekanisasi. So persatu, separuh daripada saya adalah perempuan. Tapi hampir semua mesin saya boleh digunakan oleh perempuan kecuali shot cutter. Tapi yang ni rasanya boleh lah diorang, kalau perempuan guna pun. Sebab getaran dia tak terlalu berat. Yang ni bukan perempuan, ni lelaki. Rambut dia je macam perempuan. Apa yang kami nak buat ialah kami nak naikkan tebing tu supaya dia sama dengan konkrit tu nanti. So apa yang dibuat ialah dia potong, lepas tu nanti dia akan letak tanah bawah tu. Lepas tu naikkan rumput tu. 1 inci. 1 inci. 25 mm. Itu 1 inci. Nampak tak? Nampak betapa kemas dia. Dia akan letak pasir bawah tu atau tanah. Supaya nak samakan rumput ni dengan tebing ni nanti.